Dalam dunia emas, ada dua golongan utama, penyimpan emas dan pelabur emas. Kedengaran sama, tapi hala tuju mereka sangat berbeza. Penyimpan emas atau gold saver fokus menambah gram demi gram tanpa peduli harga semasa. Setiap bulan mereka tambah simpanan. Bila harga rendah, mereka beli lebih banyak. Bila harga tinggi, mereka tetap tambah simpanan. Sebab matlamat mereka jelas, tambah kepingan emas, bukan kejar masa terbaik. Sebaliknya pelabur emas ataupun gold investor sibuk menunggu harga terbaik. Mereka pantau carta setiap hari, tunggu harga emas turun tapi akhirnya tidak dibeli. Bila harga emas naik semula, mereka mula menyesal kerana harga terbaik sudah jadi sejarah. Akhirnya emas tiada, duit pun tiada. Secara teorinya memang betul buy low sell high. Tapi dalam realiti sebenar, prinsip itu sukar untuk dipraktikkan. Sebabnya mudah. Tiada siapa tahu bila harga paling rendah dan bila harga paling tinggi. Bila harga tengah jatuh, orang takut nak beli. Bila harga mula naik, barulah ramai berebut nak beli. Inilah perangkap emosi dalam pelaburan. Yang untung besar bukan yang pandai teka harga, tapi yang konsisten tambah simpanan tanpa mengira naik turun harga. Sejarah 20 tahun membuktikan harga emas meningkat secara purata 10% setahun dan naik lebih 90% dalam tempoh 20 tahun. Jadi penyimpan emas tidak perlu risau bila harga turun, kerana dalam tempoh jangka masa panjang harga emas tetap meningkat. Jadi bagi mereka yang faham fakta ini, tidak akan basahkan emosi memantau harga setiap hari. Mereka hanya menabung sedikit demi sedikit sampai tabungan mereka cukup besar untuk buka pintu kekayaan yang lain. Bagi yang ingin mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh usi borang sign up di profil saya. Saya akan guide anda mulakan simpanan emas hari ini mengikut bajet dan matlamat simpanan anda. Jom simpan emas.